perempuan je tak nampak effort lelaki sebenarnya. Tak nampak lah, awak tak tunjuk. Kadang kita dah tunjuk effort tapi dia nak lebih lagi. Perempuan overthinking tanpa sebab. Betul. Lelaki pun ada trauma lah. I pernah overthinking juga tak? Perempuan suka drama. Betul. Tapi attention berpada-pada lah. Berpada-pada. Kenapa? You busy lain perempuan lain? Dah tu? Dia busy. Dia memang tak ada masa. Masa dia untuk perempuan lain. Busy apa digadaknya busy tu. Busy kalau Datuk. Kita belajar perangai tu daripada perempuan sebenarnya. Sebab perempuan Kenapa you memiliki belajar dengan trauma yang perempuan? besar. Perempuan mana you belajar ni? Lelaki tak pandai express atau tak nak express. Mesti tak nak tu. Bajet-bajet. Bajet-bajet strong lah. Bajet-bajet macam akulah lelaki. Tapi saya sebagai lelaki tu saya nak perhatian lebih juga. Tak, lelaki pun perlukan perhatian juga. Kadang-kadang lelaki tak menghajuk ke? Lelaki tak mudi ke? Lelaki ni pun manusia. Lelaki ada perasaan. Lelaki pun ada air mata. Sampai menangis kan? Pernah? You pun pernah nampak air menangis kan? Tu korang dua je lah couple. Lelaki ni sebenarnya faham. Betul. Kejap. Tapi buat-buat tak faham. Tak betul. Betul tak? Kita orang nak menguji perempuan macam mana dia faham tak lelaki. Betul. Kita mainan ke? Tak, sebelum Kadang-kadang I penat. Give me space. Ada 4 jam cerita aku. Give me space. Kau tahu location aku. Aku dah cakap aku nak tidur. Give me space. Tapi kalau aku dah bagi kau space, kau jangan cakap orang lain bodoh. Tapi kadang-kadang perempuan pun tak faham kita nak space lah. Bagi tahu. Kita bukan tak kisah. Kita kisah je. Sebab Kak Isi suka main emosi Dia cakap Dia sebenarnya ada jawapan. lelaki move on. Bagi dia Tapi explain. soalan dia sebenarnya melupakan. Kan? Susah atau senang atau apa? tak perempuan ada. Move on ni dah. Tapi melupakan tu Mana? mungkin tidak, mungkin ya. Sebab apa? Apalah, takutlah. Itulah. Lemah lah. Aku takutlah. So maksudnya dah move on ke belum? Dah move on dah. Dah move on dah. Dah move Tapi dia on. tak lupa. Tapi tak lupa. Tak lupa. Kita takkan bukan Siapa takkan yang lupakan. complicated? Redha. Yang penting hati kita bukan untuk dia lagi. Itu Ning ning ning. dia nak. Perjita. So, kalau dia pujuk kau balik, kau nak bagi hati kau balik kat dia. Tak payah. Hari tu ada je jumpa. Director. Kan. Masalah rumah. Jangan marah-marah.